Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Hanif bin Muhammad Usmanan dari SK Sungai Serdang. Saya suka menghasilkan idea dan ciptaan baharu, tetapi kadang-kadang kemudahan yang ada di sekolah agak terhad. Kalau sekolah kita menjadi sekolah penggempur Future Skills for All, kita boleh menambah peralatan moden seperti pencetak 3D, robotik dan makmal inovasi. Dengan itu, kami boleh hasilkan projek yang lebih hebat dan membawa teknologi ke tahap yang lebih tinggi. Saya mahu sekolah kita menjadi contoh kepada sekolah lain bahawa kreativiti murid Malaysia tiada batasnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syakir binti Johari daripada Sekolah Kebangsaan Sungai Serdang. Saya percaya pembelajaran yang menyeronokkan akan melahirkan murid yang cemerlang. FS4A boleh membantu sekolah kami menyediakan aktiviti yang lebih interaktif seperti pertandingan coding, pembelajaran menggunakan VR dan kelas eksperimen yang menarik. Kami bukan saja belajar untuk peperiksaan, tetapi juga untuk masa depan yang penuh cabaran. Kalau kami berjaya menjadi sekolah penggempur FS4A, saya yakin sekolah kami akan menjadi pusat inspirasi kepada semua. Sekian, terima kasih. Saya binti Saifin dari Sekolah Kebangsaan Sungai Serdang. Sebagai pengawas sekolah, saya melihat potensi sekolah kami yang sangat besar untuk menjadi sekolah penggempur FS4A. Guru-guru di sini sangat kreatif dan bersemangat dalam membawa inovasi pembelajaran. Murid-murid di sini juga tidak takut untuk mencuba perkara baharu, sama ada dalam bidang sukan, STEM atau kesenian. Dengan gerak FS4A, saya yakin dapat membina lebih banyak projek berdampak tinggi, mengharumkan nama sekolah dan membuktikan bahawa kami mampu bersaing di peringkat kebangsaan. Nama saya Hana Afrina binti Muhammad Karun Nizam. Saya dari Sekolah Kebangsaan Sungai Serdang. Saya mahu melihat sekolah kita bukan sekadar dikenali di daerah, tetapi juga di seluruh negara. Dengan FS4A, kita boleh mengadakan program yang wow seperti pameran inovasi mega, bengkel teknologi bersama pakar dan projek komuniti yang memberi impak besar. Sekolah kita sudah ada semangat juang yang tinggi dan FS4A akan menjadi enjin penggerak untuk kita melonjak jauh. Ayo kita buktikan bahawa sekolah kita layak menjadi sekolah penggempur FS4A. Nama saya Kurata Aini Hasanuddin dari Sekolah Kebangsaan Sungai Serdang. Sekolah saya mempunyai guru-guru yang hebat, rakan-rakan yang bersemangat dan juga komuniti yang menyokong. Tetapi, kita perlu satu lonjakan besar untuk menaikkan sekolah ke tahap yang lebih tinggi. Dengan itu, saya menyokong sepenuhnya sekolah untuk permohonan menjadi sekolah penggempur Future Skills for All. Dengan permohonan ini, kita dapat membuka peluang, dapat membuka pintu-pintu kepada projek-projek dan juga dapat mempersediakan diri untuk dunia masa depan. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum, saya Syafah Humayra binti Suhaimi dari Sekolah Kebangsaan Sungai Serdang. Bagi saya, gerai FS4A ini sangat penting kerana ia akan menjadikan sekolah kami lebih inovatif dan berdaya saing. Kami boleh mengadakan bengkel bersama pakar luar, membuat projek komuniti, menggunakan teknologi dan mempamerkan hasil kerja kami di pameran antarabang. Ini bukan sahaja memberi pengalaman yang tidak dapat kami peroleh di tempat lain, malah membina keyakinan diri untuk bercakap di hadapan orang ramai. Saya percaya gerai ini adalah peluang emas untuk menjadikan sekolah kami contoh kepada sekolah-sekolah yang lain. Saya Muhammad Hanif bin Muhammad Usmanan dari SK Sungai Serdang. Sekolah kami mempunyai skill for all. Ia boleh membuka peluang kepada kami untuk belajar kemahiran masa depan seperti coding, reka bentuk 3D dan penggunaan teknologi pintar. Jika kami ada kemudahan ini, kami bukan belajar sekadar teori dalam buku teks, tapi teks mempraktikannya. Saya yakin ini boleh membantu kami bersedia untuk berjaya pada masa hadapan. Malah, dengan adanya kelengkapan baharu, kami boleh menarik minat lebih ramai murid untuk aktif dalam kelab sekolah. Saya daripada sekolah sebagai tegak. Sekolah kami mesti dapat kerana projek ini boleh membantu kami belajar dengan cara yang contohnya, jika kami ada peralatan sains dan teknologi yang canggih, kami boleh buat eksperimen sendiri, membina robot atau menghasilkan ciptaan baru. Ia bukan sahaja membantu kami faham pelajaran dengan lebih mendalam, tetapi juga membantu kami untuk kami bersaing di peringkat negeri dan kebangsaan. Bayangkan jika nama seseorang dan terkena kalau pencapaian dalam inovasi dan kreatif, pasti semua orang akan bangga.